Dah Okey. Dah kan? Sekejap. Okey abang-abang, hari ni saya nak clear untuk t-shirt saya biasa lah. Kita nak clear stok untuk t-shirt ekor-ekor ni. Lawa-lawa lah, ada yang lawa-lawa. Sebab yang ni pun saya dah terlampau banyak sangat lah t-shirt saya biasa ni. Saya nak jual selai RM3. Kalau abang-abang ambil 5 line, saya nak RM10 je. Sebab saya nak clear-clear stok. Baju ni banyak gila baju saya biasa ni. Macam ni tag Gildan. Tapi saya kena ukur lah. Kita kena ukur dulu. Okey, kita mula Kalau ada yang print lawa-lawa pun saya nak RM5. 3 line RM10. Nanti kalau ada yang print lawa-lawa nanti saya jual yang harga RM5. 3 line RM10. Kalau yang ni kita nak jual biasa-biasa dulu. Untuk yang selai RM3, ambil 5 line RM10. Yang ni kita ada tag Gildan. Condition lawa lagi. Masih okey lagi. Okey, size L lah. Tag Gildan baik. Warna hijau. Okey, yang ni belakang, yang ni depan. Yang ni pun saya nak RM3. Sekejap, ukur dulu. Kejap saya nak ukur dulu kejap. Yang ini pit 21. Okey, pit 21. Nak RM3. Okey, yang ni pun selai RM3. Kalau ambil 5 line RM10 je. Masih okey lagi. Yang ni bahagian depan bang. Tag dia macam ni. Okey, kejap saya ukur dulu. Okey, yang ni pit 22. Yang ni depan dia. Tag dia macam ni lah. Belakang dia kosong. Ni warna biru cair lah lebih kurang. Okey, yang ni saya nak RM3 je. Kalau abang ambil 5 helai nak RM10. Okey, kalau yang ni dia ada tag dia Port Company. Warna merah. Ui, lah ni lawa. Macam baru Light news. Okey, yang ni depannya lah. Belakang dia kosong. Yang ni tag dia lah. Tag dia Port Company. Warna merah. Lawa lagi Pekat lagi warna dia. Sekejap ukur dulu. Okay. Kalau size tag dia size M. Kejap ukuran dia pit berapa? Pit 19 abang. Okay, tag dia Port Company. Size M. Okay, lawa lagi macam baru Pekat lagi warna dia. Okay, yang ni saya nak RM3. Ambil 5 line RM10 bang. Okay, yang ni warna kelabu warna kelabu. Okay, dia punya tag dia yang ini apa dah? Dia macam ni tag dia. Kain dia sedap. Lembut kain dia. Okay, dia tak terlampau lembut sangat jenis macam kain kelambu tu bukan Okay, tapi sejuk. Kain dia sejuk sedap. Okay, ada tulisan sini dia. Tapi dia bukan keagamaan lah. Baju terapi. Okay, kita ukur dulu. Kalau size tag dia size M.
Okay, kalau tag dia size M. Yang ni pit 19. Ada kaprit Walah laju. Okay, yang ni tadi pit 19. Depan dia. Belakang dia ada tulisan lah. Tapi ni bukan baju keagamaan lah. Yang ni saya nak RM3. Ambil 5 line RM10 je bang. Okay. Banyak baju saya biasa ni. Dia nak kelekan stok lah. Terlampau banyak. Kita buat sesantai Yang ni print dia pecah sikit lah yang ni. Ni warna kelabu warna kita kelabu Okay, yang ni tag missing. Condition okey lagi. Kita ukur jak pit berapa ni. Tapi tagnya missing lah bang yang ni. Jak ukur jak pit berapa. Dia terstart sikit lah pit 23. Yang ni pit 23. Okay, pit 23 size L lah lebih kurang. Okay. Yang ni saya nak RM3. Kalau ambil 5 line RM10. Weh, ni baik Ada gambar chest. Okay, ada gambar chest. Ada terselit kat sini Batman. Ada terselit Batman sikit. Tapi ada cross mini kat sini. Yang ni dia punya tag dia. Tag dia shirt wool. Lebih kurang. Okay. Yang ni depannya bang. Ada gambar Batman sikit lah situ. Tapi ada mini yang tu tadi. Okay, kalau dekat tag dia size L. Okay, sekejap ukur dulu pit berapa. Yang ni pit 20. Size M. Okay, yang ni saya nak RM3 je. Kalau abang ambil 5 line RM10. Okay, yang ni belakang dia tulisan dia Lenska Ice Bear lebih kurang macam tu lah. Okay, warna hijau muda. Tag dia macam ni lah. Okay, tag dia macam ni. Size L lah kot rasanya. Okay, belakang yang ni depan. Ukur pit jap. Yang ni pit 20 abang. Pit 20. Okay, size M lah lebih kurang. Pit 20 size M. Yang ni nak RM3 je. Kalau ambil 5 line RM10 je. Warna merah. Okay, warna merah. Okay. Yang ni baju macam ni lah. Belakangnya galau. Tapi ada Christmas lah sini dia. Okay. Tag dia macam ni. Port company. Ukur jap. Kalau tag dia size S. Baju Christmas. Oh, kecil lah bang. Yang ni pit 18. Size S. Nak RM3 je. Baju Christmas saja ni.